Ini menunjukkan jamak takhir. Jadi orang-orang yang pegang kata jamak takhir itu ada, dia pegang hak ni. Kemudian riwayat daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, bila dia berangkat sebelum tergelincir matahari, dia akan takhirkan zuhur sehingga dijamakkannya ila. Dia guna perkataan ila al-asr fayusallihi ma jami'an. Nabi SAW mengerjakan kedua-duanya sekali. Hak ni, hak ila ni tak apalah, kita kata dia jamakkan zuhur ila al-asri, itu kita kata nampak lagi lah dari segi jamak suri tu. Sebab kita bahas tak dilah ila ke apa tu boleh. Tetapi hak selepas ni, tu jadi masalah. Riwayat Muaz, apabila Nabi SAW berangkat selepas gelincir matahari, dia akan semaya zuhur dan asar sekali. Lagu mana tu? Inilah jamak takdim. Bila waktu zuhur sudah masuk, gelincir matahari itu maksudnya waktu zuhur sudah masuk, dia pun semaya zuhur dan asar sekali. Maknanya lepas gelincir matahari itu jauh lagi asar. Mana surinya? Nabi SAW telah jamak kedua-duanya sekali, itu lagu mana? Okay. Kalau hak tadi boleh kita kata dia semaya kedua-dua sekali. Kedua-dua sekali tu hak ni di ujung waktu dia, hak ni di awal waktu dia. Sekali tu dari segi perbuatan tu, dari segi masa tu lain. Tapi hak ni dia nak katakan apa? Masalahnya itu dia. Dia semaya zuhur dan asar kedua-duanya sekali. Kemudian dia berangkat. Dan Nabi SAW bila dia berangkat sebelum maghrib, dia akan takhirkan maghrib sehingga dikerjakannya sekali dengan isyak. Tapi hak tu boleh kita kata lagi suri, kita kata seperti tadi. Tapi hak ni, hak kemudian bila dia berangkat selepas maghrib masuk dah lah, dia nak berangkat, dia akan segerakan isyak, disemayangnya isyak bersama maghrib. Hak tu dah jamak takdim. Tak boleh nak kata suri dah, suri lah mana, tak boleh. Tapi qala Abu Dawud, tu benar. Abu Daud berkata, hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Qutaibah sahaja. Pula dah. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Qutaibah sahaja. Qutaibah seorang. Puak-puak tu kata hak tak saya terima jamak takdim ke ataupun jamak hakiki ke, dia tak saya terima. Dia nak terima suri ataupun dia nak terima jamak takhir saja. Hadis ni tak boleh pakai. Pula kalau kita kata hadis ni sahih sekalipun, kena perhati molek. Kalau hadis ni sanad dia tu terdiri daripada perawi-perawi sahih sekalipun, maka ia termasuk di dalam hadis yang syadz. Sebab apa? Sorang dia, orang lain tak ada riwayat lagu ni. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Laits. Anak murid Laits ni ramai lagi yang meriwayatkan hadis ini, tapi tak ada riwayat serupa Qutaibah. Tak ada. Maka bila Qutaibah seorang yang meriwayatkannya, kalau memang Qutaibah tu orang molek pun, bila orang molek, hadis itu dia tidak jadi hadis mungkar, tetapi dia jadi hadis syadz. Hadis syadz ni dhaif juga. Zahirnya dari segi sanad dia sahih, tapi ulama kata dhaif juga. Sebab apa? Sebab syadz. Sebab takrif hadis dhaif, hadis sahih ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit dan tinggi kedudukannya, di samping tidak ada syudzuz dan illah. Tidak ada syadz dan tidak ada pula illah. Ada kalanya sanad tu sahih dia boleh, tapi dia ada illah benda lain, ada penyakit dalam itu. Orang ramah tak nampak. Ada kalanya sanad dia tu molek belakang, tapi seorang hak lain-lain riwayat lagu lain. Itu orang panggil syadz. Syadz ini zahir dia sahih, tapi hakikat dia dhaif, tak boleh pakai. Dengan sebab tu dia kata bukan boleh nak buat hujah ni. Kalau ia apa, tak boleh buat hujah. Sebab tu dia kata, kalau dalam kitab kita ni muka surat 307, gharadu Abi Daud, tujuan Imam Abu Daud
dia awak mari qala Abu Daud. Qala Abu Daud tu penting tu. Dalam Abu Daud ni qala Abu Daud itulah pentingnya. Ilmu Abu Daud duduk situ. Kelebihan dia banding kitab-kitab lain, situlah duduk. Dia nak royak sanad, dia nak royak gapo ke situ. Qala Abu Daud. Dia kata tujuan Abu Daud mari ni dia nak mendhaifkan hadis ini. Tu tujuan dia nya. Dan untuk mengisyaratkan bahawa hadis ini adalah hadis syadz. Sebab perawi-perawi yang thiqat dan huffaz, mereka meriwayatkan hadis ini daripada Laith, tapi mereka tak ada sebut hak jamak takdim, hak ujung tu tak ada. Tak ada. Anak murid Laith ni ramai lagi hak lain. Hak ni walaupun kemah pun sorang. Kita nak kata hak ramai anu salah, lebih baik kita kata hak sorang ni salah. Lebih baik. Kalau tidak ramai lah kita kena perubah orang kuat-kuat. Lebih baik perubah sorang. Gitulah kira-kira. Tak ada sebut jamak takdim. Dan Qutaibah menyalahi riwayat mereka dengan menyebutkan jamak takdim. Maka riwayat ini menjadi riwayat syadzah. Dia takut orang kata dia Hanafi kan, qana'alah kot tu dah. Dia puak bari. Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, orang Syafi'i. Orang Syafi'i. Dia kata hak masyhur dalam jamak takdim ni ialah hadis Mu'adz. Hadis ini waqad a'allahu jama'atun min a'immatil hadis. Sekumpulan ulama hadis mengatakan hadis ini ada illatnya, ada penyakitnya, ada cacatnya. Dengan sebab apa? Bitafarrudi Qutaibah anil Laith. Kerana Qutaibah seorang tafarrud Qutaibah daripada Laith. Sedangkan orang-orang lain tak ada riwayat lagu tu. Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa Imam Bukhari kata, dia tak sedap hati ni. Dia kata, ba'd ad-du'afa adkhalahu ala Qutaibah. Sebenarnya perawi dhaif, dia tak seguna nama dia guna nama Qutaibah ni. Kata Bukhari. Dia nak suruh kemah hadis ni, ada perawi-perawi dhaif, dia guna nama Qutaibah. Sebenarnya Qutaibah tidak kena mengena. Pasal apa dia? Perawi dhaif tu Abu Daud ke? Sebab Abu Daud ni Qutaibah tu bin Sa'id. Tapi Imam Bukhari isyarat begitu. Dia tidak kata dengan jelas. Tetapi hak Bukhari kata tu tak kemah mana lah kita nampak. Sebab apa? Siapa dia perawi dhaif? Kalau sini bukan orang dhaif, Imam Abu Daud yang meriwayatkan daripada Qutaibah tu dhaif ke Abu Daud? Tidak dhaif. Tak apalah, itu pendapat dia. Boleh jadi dia nampak kot lain lah. Tak apalah. Ini disebutkan oleh Hakim dalam kitab Ulumul Hadis dia. Dia sebut hak Imam Bukhari kata gini-gini tu. Dia kata hadis ini ada tariq yang lain daripada Mu'adz bin Jabal. Imam Abu Daud mengemukakannya daripada riwayat Hisham bin Sa'ad daripada Abi Zubair. Masalahnya Hisham itu mukhtalaf fih. Bukan semua ulama terima dia. Lepas pada tu, selain daripada Hisham ni ramai lagi orang lain hafiz-hafiz hadis yang meriwayatkan hadis ini. Anak murid Abu Zubair seperti Malik, Thawri, Qurrah bin Khalid dan lain-lain. Mereka dalam riwayat masing-masing itu tidak ada menyebutkan jamak takdim. Tak ada. Jadi tak apa. Intaha, habis itu. Hak dia ambil daripada Hafiz Ibnu Hajar. Lepas tu dia ambil daripada Syaukani pula. Syaukani pula dalam Nailul Awtar dia kata hadis Mu'adz telah dikemukakan oleh Ibnu Hibban, Hakim, Daraqutni dan Baihaqi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Tirmizi kata lagi tafarrada bihi Qutaibah. Tafarrada bihi Qutaibah. Qutaibah seorang aja riwayat lagu ni kata dia. Wal ma'ruf 'inda ahli al-ilmi, hak maklum hadis yang mahfuz, yang ma'ruf di kalangan ahli ilmunya ialah hadis Mu'adz daripada Abi Zubair, daripada Abi Tufail, daripada Mu'adz. Di dalamnya tidak ada sebut jamak takdim seperti mana yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Dan Abu Daud mengatakan hadis ini mungkar. Ni hadis Qutaibah. Walaupun yang mari dia kata mungkar. Tidak ada sebenarnya berhubung dengan jamak takdim ni hadis qaim.
hadis yang boleh berdiri tegak.